Assalamualaikum, hai semua. Eli harap semua dalam keadaan sihat dan gembira selalu. Amin. Sekarang Eli ada dekat cover anak-anak. Hari ni Eli ada ambil report card anak-anak exam hari tu. Alhamdulillah, keputusan anak-anak membasangkan dan perlukan banyak lagi latihan. Balik daripada cover, Eli singgah kedai sekejap. Eli beli sayur. Eli beli sayur sawi, bunga kobis, carrot, cili hijau, paste cili giling. Eli saja nak try cili giling ni. Eli beli dekat 99 Mart. Orang kata sedap. So Eli cuba satu pedas, satu tak pedas. Yang kecil tu tak pedas, yang besar ni pedas. Eli dah cuba, rasa dia sedap, tak ada rasa pelik, tak ada rasa masam, rasa macam cili yang kita kisar sendiri. Kemudian Eli nak unboxing apa yang Eli beli dekat online. Ini Eli beli Nissan hancur. Nissan ni macam gula Melaka lah. Kalau yang tak faham Nissan tu apa, dia macam gula Melaka tapi dia hancur. Jadi bila dia hancur, dia akan jual murah. Tapi dia tak adalah benda yang tak boleh dimakan. Dia boleh dimasak dan digunakan. Biasanya Eli buat sambal. Kalau Eli masak sambal, Eli akan letak Nissan. Rasa dia lagi sedap lah bagi Eli. Sebab Mama Eli pun pernah bagi Eli Nissan hancur. So kali ni Eli beli sendiri. Satu paket tu tak mahal sangat, dalam RM3 lebih kalau tak silap Eli. Dan yang ni Eli beli ikan bilis 1 kilo. Ikan bilis biasanya Eli beli online juga sebab murah. Dan ada promo lah. Kalau Eli beli tu mesti Eli akan cari promo. So ni Nissan pula, ikan bilis nasi lemak nama dia. Next day Eli pergi Lotus pagi-pagi lepas hantar anak sekolah. Eli nak top up barang dapur sebab hari tu Eli beli tak komplit. Eli tak record masa Eli beli barang dapur hari tu sebab Eli sakit kepala sangat. Jadi Eli fokus beli barang dan itu pun ada yang tertinggal. So pagi ni Eli nak beli apa yang Eli tak beli lagi. Ini Eli ke bahagian bros gigi. Eli nak cari bros gigi Eden yang untuk umur 3 tahun macam tu. Tapi Eli lupa sebenarnya Eli dah order bros gigi dia dekat Shopee. So Eli tak jadi beli bros gigi Eden. Eli beli ubat gigi dia je. So Eli ambil jenis Darlie Bunny Kids ni sebab Eden suka yang ni. Dia macam seronok nak gosok gigi sebab mungkin rasa toothpaste tu sedap kot kan. So ini Eli nak beli hand surplus sebab hand surplus dah habis kat rumah. Jadi yang ni memang kena belilah sebab untuk standby kalau ada luka ke apa. Jadi Eli ambil satu kotak yang ada 20 pieces kat dalam. Kemudian Eli ambil bateri yang double A dengan triple A. Eli ambil satu. Dalam dia tak sure ada berapa. So yang ni untuk standby dekat rumah jugalah kalau bateri habis kan. Lepas tu Eli nak pergi beli Eden punya susu. Eden pakai susu Dutch Lady. Tapi sebelum tu Eli nak ambil sabun mandi Eden dulu. Eli cari yang Purine. Okay, Eli ambil satu. Biasa Eden pakai yang ni lah, head to toe wash. So Eli ambil satu. Yang ni tak pedihkan mata. So Eden sesuai pakai yang ni. Jadi ini Eli dah jumpa Dutch Lady susu Eden yang 1, 2, 3. So Eli nak ambil 2 yang perisa biasa je. Okay, next Eli ke bahagian plastik sampah. Ini Eli nak cari plastik sampah untuk toilet dengan dalam bilik. Yang ni Eli ambil yang ada pewangi. Jadi Eli nak cari 2 plastik sampah yang ada pewangi dengan 1 plastik sampah saiz L untuk dekat dapur. Jadi Eli ambil satu yang ni dan Eli ambil yang saiz L
yang ada 40 pieces kat dalam. Cukup lah untuk sebulan. Yang ni Ellie ambil saiz M. Lepas tu Ellie tukar fikiran, Ellie nak ambil saiz S je lah dua-dua. So Ellie ambil satu lagi plastik sampah saiz S. Ellie ke bahagian bawang. Ellie nak beli bawang sebab bawang Ellie memang dah habis. Ellie ambil satu bawang kecil dengan 2 bawang besar. Kemudian Ellie tengok pisang ni cantik sangat, tapi Ellie tak nak beli sebab Ellie rasa terlalu besar. Ellie rasa Ellie akan beli dekat kedai runcit yang biasa Ellie beli. Yang tu dia tak besar sangat dan sesuai lah untuk anak-anak Ellie makan, supaya tak membazir. Kalau satu tu besar sangat kan, kadang diorang tak habis. Kemudian Ellie ke bahagian santan. Ellie ambil santan yang segitiga ni. Harga dia RM1.35. Ellie ambil 7 paket. Ellie senang pakai yang ni supaya sekali masak guna satu kotak terus habis. Kemudian Ellie ambil Ajisho 1 paket. Satu paket ni 400 gram kalau tak silap Ellie, RM3 lebih. Dan Ellie nak ambil asam jawa ekstra. Yang ni tak ada biji. Ellie suka pakai yang ni supaya senang, tak payah nak tapis-tapis biji dia. Kemudian Ellie ambil kicap manis. Kicap manis cap kipas udang. Ellie ambil yang saiz kecil je. Ellie ambil satu. Dan Ellie nak cari sos tiram. Ellie ambil brand Jalin. Ellie ambil satu yang botol kecil. Next Ellie nak ambil cube pati ikan bilis. Ellie ambil satu kotak kecil cube pati ikan bilis dan satu kotak kecil cube pati ayam. Tapi dekat rumah masih banyak cube pati ayam Ellie, jadi Ellie ambil 2 kotak pati ikan bilis. So Ellie ambil 2 lah untuk stok dekat rumah. Ini Ellie stok pau mini pau untuk anak Ellie bawa ke sekolah ataupun breakfast pagi-pagi sebelum ke sekolah. Dan daun pandan dan daun bawang untuk stok kat rumah juga dah habis. Yang tu Ellie akan frozen kan. Next Ellie nak ambil tisu poket tisu. Ini untuk anak-anak Ellie bawa ke sekolah juga. Senang diorang bawa kat sekolah kan. So itu je Ellie beli. Dan roti. Ellie beli roti juga. Roti hijau dengan yang merah ni. Okay, Ellie jumpa stokin Eden dah kecil. So Ellie nak beli satu lah untuk dia. Yang ni ada anti-slip, dia anti-licin. So Ellie ambil satu untuk Eden. Deodorant Ellie pun dah habis. Ellie nak beli brand yang Ellie biasa pakai, tapi tak ada pula. Jadi Ellie tukarlah ke Simple. So Ellie ambil satu. Yang ni Ellie guna yang first time try, tapi sedap jugalah bau dia. So Ellie ambil satu dan selesai. Ellie nak pergi bayar dulu. Ellie tak banyak pun membeli. Kedai pun tak buka lagi masa ni. Sangat lengang dan tenang. So Ellie nak balik. Okay, Ellie dah sampai rumah. So boleh tengok apa yang Ellie beli. Kita summary-kan kat sini je lah. Dan di akhir kata, Ellie nak minta maaf kalau Ellie cakap ni terbelit-belit, sebab macam dah lama tak buat video, seragak rasa kekok sikit.
Dan doakan Ellie agar kekal konsisten untuk buat video. InsyaAllah Ellie target untuk nak buat video seminggu 1 kali. Buat masa ni insyaAllah Ellie cuba, okay? Ellie harap semua terhibur dan kita jumpa di next video. Okay, bye. Assalamualaikum.